Welcome back rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Rainstar Properties. Hari ini saya berada di The Egg Elmina. Okay, The Egg Elmina ni adalah satu kawasan semidi. Okay. Tak silap saya, dia baru siap dalam sekitar tahun lepas ataupun 2 tahun lepas lah roughly. Okay. So untuk unit ni dia adalah type A. Okay. Type A ni dia punya land area dia 40 lebar, 80 panjang, okay. Dan dia punya build up sekitar 3,000 square feet, okay. Dia mempunyai 4 tambah 1 bilik, okay. Dan ada 5 bathroom lah, okay. Yang best dia kalau perasan belah dalam sekejap lagi, tuan pun akan nampak dia punya double volume ceiling. So untuk orang yang suka dekor lansir panjang-panjang tu, yang berguna motor semua tu, yes, this is the fit house for you. Okay. So jom kita tengok rumah ni macam mana. Let's go. Okay, so ini adalah semidi The Egg dekat Elmina. Okay. Sebelah dia ada playground belah sana. Okay. So ni salah satu dia punya futsal court tak silap. Okay. So belakang tu ada playground. Okay. Belah-belah tepi ni. Okay. Dan ni adalah rumahnya. So tak jauh. In case kalau tuan puan kata nak tempat yang senang, kids boleh main apa semua, yes, this is the one place. Okay. So untuk car porch dia boleh muatkan sehingga 3 buah kereta basically lah. So boleh muat sehingga 3 buah kereta. Sebab kalau tengok jiran sebelah ni pun memang dia letak 2. So still ada space untuk letak satu lagi kereta. Okay. Memandangkan dia adalah semidi, okay. Belah tepi dia ada lebih kurang dalam 10 feet lah, plus minus. Okay. Plus minus. Cumanya yang best dia, kalau kita bercakap pasal projek Sundarbi, sebabnya Elmina ni totally Sundarbi punya lah. Okay, honestly, dia ada beberapa jajan lah, boleh katakan, yang memang dia beri oleh Sundarbi itself. Okay. This means dia ada basic alarm system, lepas tu dia ada rain harvesting, ini untuk harvest air hujan. Okay. Dan ni yang dia bagi. Lepas tu ada AC power point, booster pump dengan solar water heater. Yang tu kat atas lah. Kalau tuan puan nampak yang saya fly drone tu, yes. Sama juga dengan belakang pun, dia ada lebih kurang 10 feet lah, plus minus. Okay. So dia tak silap saya freehold individual title. Yang pasti memang dia freehold. Okay. Tak silap saya dia, yes, dia freehold individual. So that's mean kita boleh reno lah. Dia freehold individual title. So tak ada masalah nak reno, nak extend apa semua boleh. Macam sebelah ni dia dah reno macam ni. Okay. Dia letak dia punya fish pond kat situ. Okay. So jom kita masuk dalam rumah, tengok layout dia. Layout dia pada saya, kalau bahagian bawah ni biasa, okay. Tapi bahagian atas dia hampir sama dengan Semania dekat Denai Alam. Kalau tuan puan yang memang follow saya daripada awal, so tuan puan akan perasan satu video corner lot unit tak silap saya, Semania Hills dekat Denai Alam. Sebelah ni je, Denai Alam dengan Elmina sebelah-sebelah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni adalah dia punya living area lah. Okay, ni living area dia. Okay. Luas tuan puan. Luas. Sebab dia panjang dia 80 dan lebar dia 40. So memang luas lah. Okay. Tangga dia tengah. Okay, macam ni. So biasanya in term of decoration, okay, macam biasa TV kat sana. Sebab semua plug point kat sini. Okay, sini satu set sofa, sini. Okay. Sana pun boleh letak. Okay. Dan sini akan jadi dining area, sliding. Dan ini bahagian kitchen lah. Okay. Ini bahagian kitchen. Okay. Dan ni ada pintu belakang. Okay. Pintu belakang. Okay. Untuk bahagian ni, dia unik sikit kat sini. Kalau tuan puan rasa ada maid dan memerlukan maid, boleh letak pintu kat sini. Kalau tak nak, kita boleh letakkan barang-barangan kering ataupun storage area kat kawasan sini. Mungkin tuan puan tak perlukan maid, yes, that's it. Sini boleh pakai. Okay, dan ini bathroom untuk tingkat bawah sebenarnya. Okay. So jom kita tengok dia punya guest room macam mana. Yeah. Ni guest room dia.
Guest room Elmina ni memang hampir sama lah semua saya rasa. Bukan saya, kalau tuan puan perasan lah, mungkin sebab saya banyak juga buat video dekat Elmina dan saya pun memang jual a few unit juga dekat Elmina sebelum ni. Okay. Memang sepesen lah, kalau orang Terengganu cakap sepesen. Sepesen, that's mean sama je, belakang akan ada sliding door, dia boleh pergi belakang, so dia sepesen je. Okay. Cumanya bathroom dia dekat luar, sebabnya dia kongsi dengan powder room sekali. So guest yang datang boleh masuk dalam bathroom ni. Okay, dia tak perlu pergi dekat bil air belakang. So sini je. So for the guest lah. Okay. Dan ni kawasan bawah tangga, nak tutup jadikan store pun boleh, tak ada masalah. So jom kita naik ke tingkat atas. Okay, dia mana dia agak unik sikit. Pada saya lah, dia unik. Okay. Memang tangga dia pun hampir sama dengan ni lah, Semania lah. Okay, so yang ni sini boleh considerkan sebagai second living area lah. Okay, tapi macam tak, kurang sesuai sikit lah. Kalau nak buat as a family room yang biasa tu okay. Kalau letak TV tak sesuai, sebabnya mana nak letak? Okay, dia memang bagi plug point kat sini, tapi takkan letak TV bawah ni kan? Boleh lah, ada satu cara lagi, gantung daripada atas ceiling. That's it. Okay, yang ni saya cakap double volume. So daripada bawah ni, okay, ceiling straight sampai bawah, daripada sliding down tu. Okay, double volume. Okay, so ini adalah master bedroom. Yang ni saya cakap hampir sama dengan Semania. Semania pun sama. That's mean bed dia dekat sini. Okay, kalau ada workstation pun kat sini lah juga. Okay, dan dia punya wardrobe dekat sebelah sini. Dia memang ada separator kat tengah. Sama macam Semania. Betul lah, sebab Semania pun jenis alam pun has been developed by Standard RB juga. Sama je. So in term of layout dia tak banyak beza. Okay, cuma saya suka satu lah, design rumah ni. Dan yang lagi satu yang saya suka, atas ni dia tinggi tau, jadi tak rasa panas. Okay, tak rasa panas. Tu yang best lah. Okay, yang ni yang kita facing lah, rumah orang semua. Tapi design dia unik, pada saya unik. Saya tak tahu orang lain, kalau pada saya design ni agak unik. Design luaran dia hampir sama dengan Gamuda Garden. Kalau tuan puan biasa pergi ke Gamuda Garden Rawang, okay, hampir sama. Okay, dan ini adalah bathroom dia. Bathroom dia ada bathtub. Barang Elmina kebanyakannya semidi ada bathtub. Barang Standard RB lah, bukan barang Elmina. Barang Standard RB kebanyakannya, kalau semidi, master dia mungkin akan ada bathtub. Compare dengan barang lain. Barang developer lain, walaupun buat semidi ke, jarang dapat bathtub. Tapi kalau Standard RB, mungkin akan dapat bathtub. Itu komen. Yeah. Okay. Ni bilik untuk anak-anak lah. Okay. So kita masuk kanan dulu. Okay. Untuk bilik ni, dia boleh muatkan queen. Okay. Queen bed. Okay. Dan dia ada satu bathroom, ensuite bathroom. So dia tak share lah dengan bilik sebelah. Okay. Sama juga dengan bilik sebelah pun dia boleh muatkan queen bedroom. Queen bed. Okay. Nak nampak jelas macam gini. Macam gini. So boleh muatkan queen bed. Okay. Dan ada bathroom, dia tak share. Dia yang best dia lah. Okay. So jom kita jumpa kat bawah. Kita dah tua dah sebuah rumah dekat The Egg, Elmina. Okay, untuk semidi ni cuma berharga 1.7 juta sahaja. Okay, so worth to buy. Okay, sebab dia kawasan yang agak baru, design yang unik. Okay, dan dia adalah semidi. Semidi yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil, easy to maintain. Kalau semidi yang banyak sangat extra land tu, mungkin kita jenuh nak mesin rumput. So untuk yang ni just nice. Okay. So, sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah ni, boleh kontak saya dekat bawah. Dan boleh juga cari properti idaman tuan-puan di carirumahselangor.my. Saya Saiful Sufian, Renstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.